Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam Perak Deliver saya ucapkan kepada panel haki yang dihormati serta semua yang hadir. Saya Cikgu Kalaibani bersama rakan guru, Cikgu Wasuki dan Cikgu Mukila ingin berkongsi amalan terbaik kami dari SJKT Ladang Dawinmi. Inovasi yang kami laksanakan ialah program bertajuk Satu Hari Satu Stream yang merupakan satu inisiatif untuk mengintegrasikan komponen sains, teknologi, bacaan, kejuruteraan, seni dan matematik dalam PDPC harian secara menyeluruh. Stream bukan sekadar pendekatan subjek semata-mata, tetapi ia adalah satu bentuk pembelajaran bersepadu yang menekankan kreativiti, pemikiran kritis dan kemahiran menyelesaikan masalah. Saya bersama dua rakan seperjuangan saya. Pertamanya ialah Cikgu Mukilah merupakan guru sains sekolah kami. Sebelahnya ialah Cikgu Wasuki, ialah guru teknologi dan bahasa juga sebahagian daripada kajian ini. Kajian tindakan ini dijalankan sebagai usaha menyokong amalan terbaik yang holistik dan bersepadu melalui pengisian stream iaitu gabungan sains, teknologi, kejuruteraan, seni dan matematik. Pendekatan ini diintegrasikan secara satu aktiviti stream setiap hari persekolahan agar dapat memupuk pembelajaran aktif dan kelestarian dalam pendidikan. Seterusnya, ia juga dapat menarik minat murid terhadap bidang stream sejak peringkat sekolah rendah. Ia juga bertujuan membentuk pemikiran kreatif, kemahiran menyelesaikan masalah dan pembelajaran berasaskan projek. Masalah yang dikenal pasti adalah kurang minat dan penglibatan murid dalam subjek sains dan matematik, khususnya dalam kalangan murid tahap 2. Aktiviti pembelajaran yang bersifat teori menyebabkan mereka kurang terlibat secara aktif dalam pembelajaran. Seterusnya ialah objektif kajian. Objektif kajian ini ialah meningkatkan minat dan penglibatan murid dalam aktiviti stream. Keduanya ialah menggalakkan pembelajaran berasaskan projek based learning, hands-on, bersepadu dan holistik. Ketiganya ialah membina kemahiran abad ke-21 seperti kreativiti, komunikasi dan dapat mengukuhkan kemahiran berfikir aras tinggi dalam kalangan murid. Seterusnya, keempatnya ialah menyemai nilai kreativiti, inovasi dan kerjasama dalam kalangan murid dan guru. Kelima, memperkasakan budaya membaca dan literasi teknologi. Keenam, mewujudkan persekitaran pembelajaran yang menyeronokkan dan interaktif. Kumpulan sasarannya ialah murid tahun 1 hingga tahun 6. Okey, seterusnya saya Mugila Sagadewan, saya ingin bersambung tentang kaedah pelaksanaan. Pelaksanaan projek ini dilakukan dengan pendekatan satu hari satu stream. Untuk perancangan mingguan, ia dilakukan oleh guru subjek. Guru subjek menyediakan aktiviti bertemakan stream untuk hari tertentu. Di sini berlaku kolaborasi guru, iaitu semua guru bergilir melaksanakan aktiviti yang dirancang. Seterusnya, aktiviti ini secara kolaboratif berasaskan bahan terbuangan dan amalan lestari. Contohnya, murid membina alat stream menggunakan bahan kitar semula. Aktiviti harian berdasarkan komponen stream setiap hari difokuskan pada satu komponen stream. Okey, sebagai contohnya, pelaksanaan yang digunakan sekolah kami adalah seperti berikut. Pada hari Isnin, aktiviti sains iaitu eksperimen sains yang ringkas. Pada hari Selasa, teknologi, asas penggunaan mikrobit dan stretch. Pada hari Rabu, bahan-bahan buku berunsur sains dan teknologi. Pada hari Khamis, seni melukis dan menghasilkan karya seni berkonsep stream. Pada hari Jumaat, murid melakukan aktiviti matematik iaitu permainan puzzle. Okey, melalui video ini kita dapat lihat murid sangat teruja dan aktif melibatkan diri dalam aktiviti. Wajah mereka jelas menunjukkan rasanya seronok dan ingin tahu ketika meneroka, mencipta dan bekerjasama dengan rakan. Pendekatan stream ini nyatakan berjaya menarik minat murid dan menjadikan pembelajaran lebih seronok dan bermakna. Ini merupakan gambar selepas gambar dan nama murid dilekat pada banner yang disediakan AS untuk kajian amalan baik kami. Ini menjadi motivasi kepada setiap murid untuk menjadi aktif dan sentiasa peka terhadap apa yang diajar oleh gurunya. Di sini kita dapat melihat kolaborasi guru menjalankan aktiviti-aktiviti harian stream ini menunjukkan subjek masing-masing. Murid yang berjaya mendapat jawapan soalan guru-guru, nama dan guru gambar murid tersebut akan dilekat dalam banner yang disediakan, iaitu Stream of the Day. Ini adalah contoh aktiviti yang dilakukan oleh guru. Selepas murid dipilih, kami telah memanggil 6 murid yang paling aktif sepanjang minggu tersebut dan akan mengadakan sesi soal jawab. Murid yang menjawab soal
soalan yang dipilih sebagai Slater Student of the Week lebih dikenali murid contoh bagi minggu tersebut. Ini menjadikan motivasi kepada setiap murid dan murid-murid lain juga secara automatiknya menjadi aktif untuk mendapatkan anugerah satelit student ini kerana gambar murid tersebut akan dilekat pada banner selama seminggu. Seterusnya, saya Wasugi anak perempuan ingin berkongsi tentang impak kajian kami kepada murid dan sekolah kami. Pertamanya, kajian kami meningkatkan minat murid dalam bidang STEAM. Seterusnya, peningkatan pencapaian murid dalam mata pelajaran berkaitan sains dan matematik. Seterusnya, peningkatan keyakinan diri dan keupayaan menyelesaikan sesuatu masalah. Mewujudkan komuniti pembelajaran yang dinamik dan kreatif dalam kalangan guru dan murid menjadi rujukan kepada sekolah lain dalam amalan pembelajaran berinovatif. Kreativiti kajian kami adalah guru menggunakan bahan terpakai dan sumber sedia ada untuk menjalankan aktiviti STEAM. Pendekatan low cost, high impact. Contohnya, penggunaan botol plastik, kertas terbuang, kotak dan lain-lain dalam eksperimen. Penggunaan teknologi digital seperti QR code, Padlet atau video pendek untuk memudahkan akses dan rekod aktiviti. Murid menghasilkan mini projek secara berkumpulan dan mempamerkan dalam galeri STEAM mingguan. Keyakinan, program ini telah membuktikan keberkesanannya dalam menarik minat murid terhadap bidang STEAM. Dicadangkan agar program ini diperluas kepada penglibatan ibu bapa dan komuniti melalui hari STEAM sekolah dan projek mini bersama keluarga. Program Satu Hari Satu STEAM berjaya meningkatkan mutu pendidikan secara menyeluruh di sekolah kami. Amalan ini bukan sahaja menyokong aspirasi pendidikan negara, malah membina murid yang bersedia menghadapi cabaran masa depan. Disarankan agar program ini diperluaskan dan disesuaikan di sekolah lain sebagai satu model pembelajaran abad ke-21. Sebagai penutup, saya amat yakin bahawa pendekatan pembelajaran melalui Satu Hari Satu STEAM ini berupaya membentuk murid yang seimbang dari segi pengetahuan, kemahiran dan nilai. Kami berharap kajian tindakan ini dapat memberi inspirasi kepada rakan-rakan guru untuk mengintegrasikan elemen kelestarian dalam pengajaran harian. Sekian, terima kasih.